Okay, yang aku suka pasal mic TNW ni adalah dia bagi dua mikrofon. Satu yang ni, satu yang ni. Lepas tu kalau kita nak buat interview di jalanan ke apa, kita nak buat video, bercakap dengan orang, kita boleh senang ada dua mic bagi seorang satu. Lepas tu dia senang je nak pairing dia. Korang just on je mikrofon ni, and then ada receiver dia kalau letak kat sini kan. Lepas tu on, dia auto connect dah. Nampak tu? Terus auto connect. Okay, tak payah nak buat apa-apa complicated. And dia akan tunjuk, and apa yang kau boleh buat is ambil mic dia letak kat belakang baju ni, sudah boleh guna dah, senang. Lepas tu yang lagi satu, sebab dia warna hitam kan, ada macam-macam colour, tapi yang aku beli ni yang warna hitam. So dia warna hitam kan, so tak nampak lah macam kita tengah pegang mikrofon kalau kita nak interview orang pegang besar-besar kan. So nampak macam kalau kita nak buat video-video yang macam review tempat ke apa kan, tak adalah nampak obvious sangat yang kita tengah record video. So at least ada mic dekat baju ni, so dia macam stays hidden lah, nampak subtle sikit. Sebab kalau kita buat obvious sangat, nanti banyak orang tengok pandang-pandang, so tak nampak natural kan. So kat sini senang, hidden sikit, subtle. Korang boleh beli. This is the brand TNW punya microphone, okay.